Selamat pagi guys. Malam Jumaat daripada Stockholm, Sweden. So kita dah settlekan laundry kita. Ni ada ais kat sini. Kau tengok ais ni jap. Ini dia buat ais ni tak cair-cair. Ais ni, ais ori. Dalam dia ada tin besar Pepsi. Jom. Tu nampak seorang lagi tengah angkut beg. Kita bas laundry 2 beg. Mana kena harga 130. Kena 30 USD. 30 USD dia punya kiraan dia 30 USD. 30 euro 300 duit dia. 300 duit Sweden. Lebih kurang harga, tapi paling badai kalau kita bayar guna USD. So sekarang ni kita nak balik hotel kita balik. Kita nak packing. Sebab lagi kita akan check out untuk ke Finland pula. Okay guys, nanti kita update lagi. Ni kawasan-kawasan dia. Ni kawasan tengah-tengah untuk ambil tram, ambil bas dan bas tram, dua tu je. Okay, di apa-apa hal kita update lagi sebab kita tengah usung barang ni, susah sikit kita nak bercakap sambil memegang kamera bas. Okay, apa-apa hal nanti kita update lagi. Let's go. Alhamdulillah kita sudah check out daripada hotel kita ni, Best Western nama dia. Okay, tadi kita waktu pergi lobby tu, kita dah jumpa satu kedai makan. So kita nak pergi makan lah ni. Kita makan dulu, kita tinggalkan beg. Kita dah check out, kita tinggalkan beg dekat reception. Lepas tu kita akan pergi makan. Kita nak makan makanan yang halal. Makanan halal. Habis selama ni makan tak halal. Yang halal lah kedai lah. Sebab sebelum ni kita makan makanan yang ready to eat. Hari ni baru nak pergi makan kedai. Okay, nanti kita tengok kedai apa yang ada kat kedai. Ada kedai tu dah ada dah. Tapi kedai mana kita tak tahu lagi. Okay, nanti apa-apa kita update lagi. Let's go. Tadi kita tak sempat nak buat video yang kita makan kat kedai ni sebab kugan. Kenyang tu. Satu portion dia bapak besar, pinggan dia bapak besar. Makan kita makan 2 pun tak habis. Dah paling sumbat lah tu, tapi tak habis gak. Gila, kenyang. Tapi satu portion dia keras gak harga, tak ada keras. Satu portion dia RM100. Makan 2 orang. Makan 2 orang kenyang, tak habis. Okay, sekarang ni kita nak luncurkan kita punya perjalanan. Kita nak ambil beg dekat hotel. Lepas tu kita nak naik public transport, nak pergi ke kapal. Okay, nak pergi ke Finland. Okay, nanti apa-apa kita update lagi. Let's go. Sekarang aku kat dalam bas. Kita akan menuju ke Radio Huset. Kau nampak Radio Huset atas tu. Lepas tu kita kena naik bas, tukar bas ke bas lain. Lepas tu baru sampai ke Silja punya line. Silja punya line, nanti kita update lagi apa yang sekarang dalam bas tu cakap apa-apa. Marah orang. Kita dah turun daripada Radio Huset tadi kat sana. Tu kira last station dia. Radio Huset dia akan berhenti situ. Kita jalan kaki menapak ke sini pula. Kita kena tukar line bus. Line bukan line bus. Kita naik Radio Huset ni ke Silja punya station, Silja punya line. Ni 76. Ni kita kena naik yang ke Nara ni. Nora. Okay, sekarang kita tengah menunggu bas ni. Bas ni mungkin dia akan U-turn kat depan sana. Tu baru datang kat kita. Kita naik ni. Kita dah tersalah arah nak naik. Kita tunggu belah sana. Sekali bas ni belah sini. So kita kena tunggu lagi berapa minit. Itulah sana. Alhamdulillah kita dah sampai ke Silja punya dermaga. Silja punya line. Kita akan naik Silja Line. Kita dah sampai Silja Line. Kita akan ke Helsinki.
dengan menaiki kapal persiaran. Kapal ni tak nampak lagi, kapal ni belah sana tu tak nampak. Kapal besar punya. So ni kita dah nolak ni, tadi naik bas. So kita kena check in dulu. Kita naik Silja Lane. Okay, agak tenang, kita akan ke Helsinki. Ni tempat load untuk dia, kereta lori semua boleh gerak sekali. Tu kita nak ke Helsinki. Tu kapal kita tak nampak. Okay, ni tempat departure dia. Okay, nanti kita dah naik, nanti kita update macam mana. Okay, let's go. Review sikit dekat tempat departure dia. Tempat departure dia. Kita nak pergi sokok jap. Okay, dia punya ni pusing Okay, tempat dia tengah construction ni. Okay, kita nak sokok jap. Tenang-tenang dulu jap. Lepas tu baru kita nak naik. Let's go. Kat luar dia, kapal ni belah sana tu, kalau nampak lah. Kapal ni belah sana, Silja Line. Dia tempat memang macam Port Klang lah. Dia okay, nanti kalau kita dah lepas security semua, nanti kita ambil semua. Okay, kita dah dapat dia nampak ni. Ini kita kena tunggu dulu lah. Kita tunggu dulu. Tenang, dia bukan macam, dia macam airport, tapi dia naik kapal. So tak ramai lah orang nak naik kapal ni. Sebab ni menuju ke Finland. Kita akan naik kapal yang macam ni. Tak tahu antara kita awal ataupun memang tak ramai orang. Tapi tadi nampak ada orang dah masuk lah. Okay, itu memang tempat kita nak pergi, Helsinki. Ya, kita ada nama Ahmad Hussein bin Kamarudin Ahmad Hussein bin. Okay, Mak Saleh punya ejaan memang macam tu. Okay, kita berjalan-jalan jap kat area sini. Dia ada bank. Lepas tu dia ada si robot pundek ni, dia nak langgar aku tadi, vacuum ni. Okay, dia boleh cucuk duit SEK duit sini lah. Lepas tu dengan duit euro kat sini. Tu bila dalam tu kita boleh select kita nak naik, nak ambil duit apa. So ni tapi di port dia lah. Buat port. Jom kita tengok kat luar sekejap sikit ada apa. Tanya nak pergi kedai, nak habiskan duit yang ada lagi dalam 75 SEK. Kira kalau tak pakai ni, InsyaAllah kita ada peluang nak datang lagi. Peluang datang lagi. Okay, jalan-jalan tengok boleh keluar. Terlalu dah jauh kan, Malahat tak jumpa jalan keluar. Ni diorang tengah upgrade dia punya port dia. Tu lah kapal kita nak naik tu sana. Kalau nampak yang tu.
Okay. Tengah kat sini memang tengah maintenance road ni. Diorang tengah upgrade kau-kau ni. Sebenarnya nak keluar cari kedai tu tak jumpa lah. Tu jauh nak kena jalan nampak. Hidup lah. So duit yang ada tu simpan lah. Tak boleh nak buat apa. Ni track-track yang untuk apa? Kalau nak naik kereta nak ke menyeberang laut. Dia macam naik ferry. Ni first time aku untuk naik cruise. Dulu aku teringin nak naik cruise daripada Port Klang tu ke Penang ke pergi Thailand, Phuket semua kan. Sekarang tiba-tiba boleh ada rezeki lebih, kita boleh naik cruise pergi daripada Sweden ke Finland. Tengok diorang tengah upgrade kau-kau ni. Ni terminal ni bapak besar. Okay, nanti kita update lah. Tak ada apa-apa, let's go. Ni ada restoran satu. Siapa yang dah pernah naik, siapa yang dah ada dalam kapal tu boleh keluar masuk lah untuk ke terminal ni. Dia nak pergi makan ke, dia nak pergi mana-mana kan. So bila dia nak gerak balik dia naik lah, dia terus boleh masuk lah. Sekarang ni kita orang tak boleh masuk lagi sebab dia punya check in dia pukul 3. Sekarang baru pukul 2 lebih. Okay, ni tempat lampu-lampu. Tempat lampu decorate dia. Okay. Lepas tu ni tempat check in. Kita dah check in. To the sea. Okay, tak apa lah. Nanti ada apa-apa lepas dah kita masuk ke, kita dah tap kad kat situ, kita update. Gerak dulu. Aku dah sampai keluar cari kedai nak beli air juga. Tak matinya pasal kan, tak ada juga. Damn. Tak apa lah, nanti kita cari dalam kapal lah. Tu lah kapal dia, nampak? Di sini dah sampai dia zoom ni je boleh. Terpaksa kita patah balik ke sana tu. Lalu ada sampai sana tu tempat dia punya tu kat situ. Aku dah jalan sampai luar apa, mana ada tu kedai. So tak apa, kita teruskan jalan je lah. Kita terus jalan sebab barang tak ada, kita jalan ni. Barang tak ada, tak apa. Ni aku seorang je. Rumah aku tunggu kat dalam, tengah bekerja. Jadi aku melayankan diri aku berjalan-jalan cari air, cari kedai jual air, tapi tak jumpa gak. Maknanya bukan rezeki kita, tapi time naik cruise. Ni dia punya port. Sini tempat cruise orang-orang. Lepas tu belah sana tu cruise untuk cruise pula, kapal barang-barang sebab pelabuhan kan. Okay, kita pun jalan pun penat, sejuk ni aku tak pakai jaket, aku pakai dalam je tu je. Ingat kan dekat-dekat depan keluar sikit ada kedai. Harap. Dah apa lah. Aku dah masuk dalam tu balik. Nanti kita update lagi lah kalau ada apa-apa. Kalau ada apa-apa nanti pukul 3.30 nanti dia boleh masuk dalam tu lah. Nanti kita borak lah. Okay, let's go. Ni banyak scaffolding ni. Diorang tengah buat upgrade maintenance. Okay, luncur. Okay, kita bawa lepas support dulu. Aku kalau seorang-seorang aku tak tidur diam, aku akan jalan je. Aku akan jalan sebab kaki memang diberi untuk jalan. Kita jalan selagi boleh jalan, kita jalan. Kita tengok. Aku nak tengok cruise dari tepi. Nampak ni. Mana ni dia boleh jalan lah. Ni cruise lah. Tu lori-lori semua dah standby nak masuk dalam tu pasal tu. Tu masuk dalam perut dia. Tu kereta dah parking nak masuk gak. Ni tempat bas.
Besar mat. First time kita naik cruise bos. Ni lah nampak lori-lori dah beratur nak masuk dalam. Ni tempat atas ni lah, tempat kita lalu sini nanti masuk dalam. Okay, let's go. Tempat bas, ulang balik tempat bas dan tempat orang naik kereta. Siapa nak naik bawa kereta. Ni non tengah renovate kau-kau je. Nampak macam baru lah. Baru. Okay, tak ada apa nak kita nak update lagi. Sekarang kita dah cucuk tiket dah. Kita nak ke Helsinki. So ni ramai-ramai ni semua dah cucuk tiket dah. Okay, apa kata-kata? Kata-kata kita tunggu dalam ni apa ada. Let's go, ni kapalnya. So kereta-kereta masuk bawah tu. Ni tadi yang kita dari bawah tadi tu. Tengok lori semua dah beratur kan, masuk bawah. Dia dalam gelap nampak bercahaya lah. Tadi tak percaya. Warna biru ni. Kita dah tak sabar dah guys. Kita dah tak sabar dah. For the first time. Kita dah tak sabar guys. Okay, let's go. Nanti kita tengok dah dekat ada apa lagi. Kita dah melangkah masuk. Let's go. Welcome. Kita dah dalam kapal guys. Kita dah dalam kapal guys. Kedai. Rasa macam dalam mall je. Tapi ni semua bilik-bilik ni. Bilik-bilik. Wah. Dalam information dia. Kita dah dalam cruise yang besar. Dia ada mesin slot guys. Dia ada mesin slot kat sini. First time masuk. Batak jap. Oh betul lah, dia ada kasino. Dia ada show bar, sea view lounge, kasino. Oh, nanti kita akan review kat dalam ni macam mana. Okay, sekarang ni kita nak try masuk bilik dulu. Sebenarnya rasa mewah tu. Rasa bukan kat hotel. Okay, kita nak pergi cari bilik dulu. Nanti kita tengok. Kita check it out. The cruise Silja Cruise tingkat 10 guys. Kita punya dekat 7. Sekarang kita kat tingkat 7. Kita nak ke tingkat 2, paling bawah sekali guys. Sebab kita pilih yang murah. So tu lah, itulah. Okay je. Okay, kita try tengok okay tak okay. Kita pergi dengan bajet tapi dapat baik punya. Bawah. Okay, 2. Dia banyak. Dia ada car deck. Kita bawah kandek kot. Silap ke enjin dia. Tak apa, kita layan dulu tengok. Dia ada banyak cabin kelas executive lot suite ada. Okay, nanti kita update. Let's go. Kita punya bilik 2040. Tapi dia macam hotel. Sama je. Tak ada lah kata dengar bunyi enjin kapal. Tuh, dia datang tu lah 2040 kita punya. Let's go. Ni dia bilik kita. Macam mana? Yeah. Okay, ni bilik kita. Kita review bilik sikit. So sekarang dia ada bagi 4 bahasa. Tu lagi Rusia punya.
Kita dalam Silja Line. Kita kat tingkat bawah ni. Kat perut. Semua total ada 12 tingkat. Okay. Dia dalam satu bilik ni ada 3 katil. Satu bawah, atas, sini. So kalau paling jimat nak naik cruise, naik 3 orang, dah 1, 3, settle. Tu bilik air dia, jamban, cermin, shower, gas. Okay, cun. Memang agak lengkap untuk satu bilik lah. Dryer pun dia bagi, function. Okay, nanti kita pusing-pusing kat luar pula. Let's go. Kita tengah usah-usah apa yang boleh makan, tapi semua kat sini dia pakai euro, okay? Semua pakai euro. Fast line. Ini baru bawah dia, kita tak tahu lagi macam mana. Santa. Cerita sikit, nak cerita sikit perasaan dia. Kita orang nak pergi shopping, Kedai tak buka lagi. tapi bohong. Ini bilik-bilik kalau ada tingkap pun macam ni je, tak cantik ke? Kalau bilik view keluar Dia okey. kalau nak tingkat yang macam ni 20. Tambah tambah lagi 20 euro. Kalau nak yang ada sea view tambah 50 euro. Oh. Ni ada lift dalam. Ni lift dia. Dia ada game slot. Ni game slot. Dia ada bukan highway bukan highway king. Harbour. Okay, ni dia punya bawah lah. Asal ni untuk memang tadi main masuk dia kat situ. Macam dia cakap 1000, maknanya dia ada berapa euro? RM1,000 200. Okay, kita dah sampai sini, sampai ujung. Ni banyak memang tempat-tempat minum lah, tempat-tempat lepak. Okay, nanti kita tengok lagi apa dia. Kita kat luar sekejap, tengok apa dia. Kita sekarang di tepi. Okay, kita dekat kita di Silja Lane Cruise, Silja Cruise. Okay, ni dia punya keselamatan dia, Silja Serenade. Dia punya cruise ni nama dia Silja Serenade. Kita belum nak bergerak lagi. Kat sini tak apa-apa sejuk sangat. So, tak pakai jaket, pakai topi, tak pakai smoket. Tukar. Okay, nanti kita kalau ke tempat lain kita update lagi guys. Arcade dia guys, arcade dia satu kali main €3. Lepas tu dia ada roulette. Lepas tu dia ada slot. Oh, dia ada ni juga, roulette yang table. Buat lepak. Belakang masuk. Balik lah, kan sesat. Okay, tu yang satu, baru satu tempat kita tunjuk.
Okay. Ni dia punya pot lepak Boek punya. Dia malam ni ada disco with Mommy. Kita akan disco, dance night away. Kita ada banyak program-program dia kat sini lah. Cruise program ya. Okay, nanti kita update lagi, tengok macam mana style kan tempat dia. Dia lagi tingkat 12. Tengok apa dia. Ni semua bilik-bilik orang ni. Satu tiba sini gelap lah. Okay, kita dah di atas deck. Nampaknya kita dah di atas. Kita sudah di atas, guys. Biasa naik cruise atas ni yang paling orang nak duduk. Esok pagi kita orang akan tengok sunset. Bukan sunset, sunrise. Sunrise esok kita akan tengok kalau ada lah. Kalau lah ada sun. Kalau ada sunrise. Selama ni memang tak pernah ada sun lagi lah. Selama ni ada cahaya, light je. Light sun je, tapi tak ada sunrise ni, tak ada. So ni tempat lepak dalam. Tempat lepak sebelah dalam kalau sejuk. Sebelah luar macam naik cruise lah. Macam memang naik cruise lah. Macam naik kapal. Dia memang besar di sini. Luas. Ni tempat event tu ke kat bawah ni? Kan? Tak nampak pula. Kapal belum gerak lagi, kita pusing-pusing dulu. Orang pun tak habis naik lagi. Jom kita ke depan. Weh, bila kat luar ni sejuk lah angin dia. Angin dia jahat tu. Angin. Gayat dia. Ni kita dalam ketinggian tingkat 12. Ni tingkat 12 punya pemandangan. Yang biasanya bila dekat Europe ni memang anjing boleh bawa lah. Okay, jom kita naik terus. Ni lounge and sitting area kat tingkat 13. Ni sekarang kita tingkat 12. Tengok, boleh tengok ah. Dia malam kan, jadi tak ada apa, tengok cahaya macam tu je lah. Sebab kita di atas. Ni close use. Oh ni club. Pot-pot mabuk. Baik sokok. Jom, masuk. Jom. Ini pub. Ini pub. Ni malam ni ada event. Malam ni ada event. Dia tak buka lagi. Koktail, untuk minum koktail, layan. Ya, memang cruise tempat ni lah. Okay. Kita nak habis review lah. Family nak lemak mana? Wah, kita tak dapat lagi tempat-tempat family. Kalau kita, budak-budak pergi macam mana? Ni tempat dance ni, tempat dance. Ni tempat dance. Kau rasa ni dunia aku dah. Kau rasa ni dunia aku kan? Sebab apa kita nampak lampu-lampu macam ni, speaker bapak gerabak. Nanti tunggu lah, dia dah jalan nanti kita try pusing lagi sekali. Tengok keberian. Ni sebab tak ada orang. Tak ada orang, kita boleh jalan dengan tenang lah. And aku rasa ni bukan dunia aku dah ni. Dunia aku. Okay, tengok pot-pot lepak dia kat situ. Okay, nanti kita update lagi. Nak naik lift dulu. Okay guys, kita sekarang dekat atas cruise. Masih hijau.
ni daripada Stockholm menuju ke Helsinki, Finland. Daripada Sweden ke Finland. So tak nak apa-apa, kita lepak ni. Ni sejuk. Orang pun tak lepak luar. Kita orang lepak luar, beli air panas dulu. Tu atas dia, paling last atas. Okay, tak ada apa lah. Kita dah habis pusing dah sebenarnya kapal ni. Tapi kita tengah tunggu dia punya acara-acara apa yang menarik je. Let's go. Ni dia tak boleh rakam kat sini. Tapi ni tempat mandi je. Kena bayar. Tempat mandi dia. Ada sauna semua. Let's go. Ni lah kita naik kapal ni, Silja-Line. Nama dia punya tu ni lah. Alamak, terlepas lah. Ni Moonlight Sun Deck. Ni kalau siang nanti ada dia punya matahari. Kita dah habis pusing, kapal belum jalan lagi. Port Klang. This is Port Klang. Ni club kat atas ni. Okay. View untuk hari ini. Untuk dekat atas kapal ni lah. Ni daripada depan dia. Ni kolam tadi kita masuk tadi tu. Kolam dia kat atas. Ni kita dekat paling depan sekali. Kita paling depan sekali. Dock paling atas sekali. Dock ke deck? Paling atas sekali ni. Kira atas ni. Tu kolam-kolam. Tu tempat kapten kat atas. Tempat berak anjing pun dia sediakan guys kat atas ni. Syahdu gayat. Jom.